Good morning, Assalamualaikum, good afternoon for those who watching this. Afternoon lah, evening lah. Testing. Lama tak pakai mic ni. Saya pakai. Last pakai untuk podcast. Alright. This will be a short video untuk aku punya channel. Sebelum ni aku pakai channel aku untuk borak pasal game, buat review game. Basically pasal Barcelona, Man City dengan Kedah. Itu antara 3 team yang aku minat lah. Aku tak minat MU. Just nak inform, hari tu aku cakap aku nak come back, aku nak getting serious, tapi aku tak boleh nak commit. So nak commit untuk apa? Untuk nak tengok game, sebab weekend aku ada training academy, and then basically game weekend aku tak boleh nak commit lah. Okay, so aku nak change aku punya YouTube channel ni daripada Syakir Zawi ke Miro Boot, sebab aku pun nak start jual boot. Dah start jual dah pun untuk team community geng bola aku. Aku letak Instagram dekat bawah, korang boleh support, follow TikTok dengan IG Miro Boot. Aku jual boot baru, boot second, boot ready stock, boot pre-order. Jangan lupa follow, okay? Itu je lah pengumuman aku. Tak, just nak beritahu yang YouTube Syakir Zawi ni convert ke YouTube Miro Boot. Apa perjalanan dia. Lepas ni aku nak borak pasal boot, nak buat review boot. I want to approach some of the company, nak minta daripada diorang, dan kita nak bercerita apa yang boot ni buat, apa cerita pasal boot ni. Sebab aku pun ada cerita-cerita aku dengan boot aku. Antara boot yang aku minat waktu aku pakai main dulu, Adidas 11 Pro, Nike Hypervenom, Puma Evo Power, dan macam-macam lagi lah. Bukan nak cakap aku ni banyak boot, tapi cerita aku dengan boot tu ada cerita dia. Dan aku nak go through juga cerita-cerita boot-boot yang lain kan. Macam contoh tahun 2022 waktu Messi angkat World Cup, boot yang dia pakai pada waktu dia angkat World Cup tu pun ada cerita dia. Nanti aku buat satu video. Lepas tu pun aku nak shoot pasal kenapa Nike nak sangat keluarkan balik ataupun remake Nike Hypervenom Phantom yang first edition punya, warna hitam oren tu kan. Itu pun antara my favourite boot. Aku pun pernah pakai Hypervenom dan aku boleh share. Tapi aku pakai bukan yang klasik punya edition tu tau. Aku pakai yang ular hitam putih, ada highlight merah tu. Yang tu pun aku ada cerita kak. Aku beli boot tu planning nak main striker. Last kali coach aku letak aku center back. Can you imagine a center back pakai Hypervenom? Adalah cerita aku. Nanti aku buat satu video untuk udah juga cerita Hypervenom lah. Itu saja. Pada siapa yang jumpa video ni, can consider to subscribe, to support me on my YouTube channel. Aku nak terima kasih juga. Aku dah lama tinggal YouTube ni, benda-benda lain lah. Ini aku rasa aku nak feel to back and continue this YouTube channel. Sedangkan dah ada 8.9 ribu subscribers. Kenapa aku just stop kan? Baik aku start je balik and continue. Itu sajalah. Assalamualaikum. See you guys next video. Jangan lupa subscribe. See you guys next video. Assalamualaikum. Bye bye.